Okey guys, Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi. Saya berada di MAIP Sedang untuk Malaysian Auto Show 2025 dan kalau tengok saya berada di booth Zontes, di mana pada hari ini Zontes telah melancarkan 3 biji motor terbaru dorang. Motor kali ini akan membuat korang angau dan perang skuter masih lagi berlaku guys, masih lagi berlaku. Okey, jom kita tengok ke dalam 3 biji motor daripada Zontes. Yang pertama, ini adalah segmen yang terbarulah untuk Zontes sendiri. Ini adalah adventure bike. Sebelum ni kalau tengok Zontes banyak bawa masuk motosikal, skuter. Tetapi yang ni adalah adventure bike. Ini sangat-sangat menarik segmen yang ni. Diorang panggil motor ni sebagai Super Adventure 703F. Dan untuk enjin dia adalah enjin 3 silinder yang menghasilkan power lebih kurang dalam 90 lebih guys. 3 silinder tapi power dia 90 lebih. Memang sangat-sangat mantap lah. Ada pelbagai ciri-ciri ataupun gula-gula jajan yang korang boleh tengok. Di antaranya ada crash bar, ada spotlight. So motor sekali datang dengan suspension daripada Marzocchi, depan belakang USD fork. Dan untuk sistem braking dia merupakan brake daripada Heihuan ataupun Jejuan lah. Yang ni, depan dan juga belakang. So untuk 703F ni, Zontes akan bawa masuk 2 variasi, iaitu variasi touring dan juga variasi adventure touring. Apa beza dia? Wheel saja. Wheel dia ada yang 21 inci, ada yang 19 inci. Korang pilih mana korang nak lah. Bagi saya antara motosikal yang bagus sebab apa tahu? Tangki minyak dia besar, 22 liter. Okey, dia ada quick shifter yang up sahaja. And then motosikal dia dengan TFT meter. Ini dia punya windshield boleh turun naik lah. Meter panel dia besar, yang ada tengok ada TCS, apa windshield yang kita boleh turun naik. Dan juga nampak dia ada seat heater lah. Dan juga grip warmer. Complete guys, grip warmer. Jejuan master pump, tank reservoir macam ni memang sangat-sangat mantap. Datang juga dengan handle guard, windshield yang boleh laras, ada DRL yang cantik kat sini. So untuk motosikal ini dijangkakan dijual dengan harga bawah 40,000 guys. Dengan motor yang padu mantap macam ni bawah 40,000, saya rasa memang sangat-sangat baloi. Okey, kita pergi ke sebelah. Ini adalah kalau korang tengok lebih kurang macam 350D, betul? Sebelum ni Zontes keluar dengan 350D. Yang ini telah dinaik taraf kepada 368D dari segi segmen maxi scooter. Telah, kalau kau tengok CC dia pun telah dinaik taraf, CC telah pun tinggi, power engine lagi bagus, and then ada pelbagai juga ciri-ciri ataupun gula-gula yang diberi oleh Zontes. Di antaranya saya suka ini adalah dia punya TFT meter. Jangan tengok TFT meter dia kat sini. Ni TFT meter dia, kalau dulu dia bercantum, yang ni dah terpisah. Datang dengan grip meter juga, grip warmer. Ada button dekat sini, windshield yang boleh naik turun. Lepas tu tengok ada riding mode juga. Okay guys, motor ini dijangkakan dijual bawah RM25,000. Kalau korang minat, korang boleh start booking lah untuk motosikal ini. Okay, kita pergi ke motor yang seterusnya. Yang ini bagi saya bakal hype motor ni. Sebab sebelum ni pun segmen 350E pun dia dah hype dah sebenarnya. Ni kan. Tapi yang ni telah pun naik taraf dari segi enjinnya 368. Dan power dah naik. And then yang paling penting motosikal ini telah di-reduce dia punya weight dia. Kalau sebelum ni berat sikit, yang ni adalah 193. Saya dipahamkan bahawasanya telah di-reduce lebih kurang dalam 15 kilo guys. Tetapi walaupun berat dia telah dikurangkan, kualiti dia masih lagi sama. So ini antara motosikal yang bakal popular lah. Okay? Ada pelbagai benda yang telah diperbarui. Terutama sekali adalah dia punya meter ni lah. Kalau tengok meter ni dah floating macam ni. Saya lagi minat macam ni daripada yang dulu. Yang dulu nampak kelakar sikit. Yang ni dah lagi cantik lah. Ada grip warmer macam biasa. Windshield yang boleh naik, turun naik. Ni windshield turun naik. Lepas tu ada grip warmer kat sini. Okay? Untuk tangki pula adalah 17 liter guys, besar. 17 liter. Paling best tentang Zontes 368E ni, seat dia bagi saya sangat-sangat selesa. Kalau saya duduk, memang selesa. Korang tengok saya dapat duduk, ada backrest kat belakang, touring, bawa orang rumah, memang mantap guys. Okay. So untuk 368E ni, dijangkakan akan dijual dengan harga bawah 27,000 guys. Jadi kepada korang yang minat dengan motor ni, korang boleh booking lah. Make sure korang booking. Okay. So that's it. Kepada korang yang nak nampak, nak tengok live untuk 3 motor ni, korang boleh datang ke MAIP Sedang. Masih lagi ada masa. Kalau korang datang, korang boleh datang. Okay guys, kita akan mencuba test ride
703F. Okay. Alright. TFT dia cantik guys. Mantap. Bunyi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ketinggian dia 1800. Ini yang 19 inch. Okey, ni 19 inch punya. Mana signal dia ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey guys, kita mencuba Zontes 703F. Ini dalam segmen adventure lah. Okey, dia punya quick shifter dia smooth. Kita akan masuk ke sini. Okey, quick shifter dia sangat-sangat smooth Mantap Mantap. Position riding bagi saya selesa. Cuma dia punya seat dia agak keras sedikit lah. Feeling saya lah, tak pastilah. Tapi bunyi dia sedap lah. Bunyi dia memang sedap. Braking, jejuan memang sangat-sangat mantap. Dia berdiri guys memang sesuai lah kalau korang nak pergi adventure dan sebagainya. Saya just tak nak cerita pasal spek dia lah. Saya cerita pasal riding experience dia sahaja. Memang mantap. Dia punya quick shifter betul-betul semua geng. Tapi dia tak ada auto blipper lah. Dia hanya off shift saja sebab motosikal ni dia tak pakai throttle by wire. Tengok dia throttle by cable lah. Nampak kabel dia kat atas ni. Tapi saya tak sure ni betul ke tak. Ni position ni macam salah je ni. Ni patut kat bawah ni. Dia ada riding mode. Sekejap kita tengok mode dia. Dia ada hand grip heater. Okay, yang korang boleh on off. Ada 3 takuk. Lepas tu dia ada seat heater. Engine dia agak panas. Smooth engine dia smooth 3 silinder memang sangat-sangat smooth Engine dia smooth gila Power je reasonable lah. Dia 78 Nm of torque dengan 93 HP. Dari segi torque dia saya rasa agak kurang, tapi mungkin daripada riding mode lah. Saya tahu saya pakai sport ni. Dia pick up dia kurang guys. Tapi biasalah 3 silinder pick up dia memang agak kurang sikit. Dia lebih kepada top lah sebenarnya. Braking dia padu. Memang padu. Pusing-pusing kat sini je lah guys.
Motor respon okey, cuma dia bukan throttle by wire, jadi dia kurang sedikit lah. Zontes 703F. Mantap. So saya tak boleh nak cakap banyak lah pasal motor ni sebab test kat sini je. Motor pun tak ada test ride unit lagi yang boleh kita on board ataupun masuk jalan raya lah. So saya bagi just first impression dia, saya rasa engine dia sangat-sangat smooth, tapi dia rasa panas sikit di bahagian bawah macam biasa lah. Ok, saya suka TFT meter dia seakan-akan TFT meter daripada Zontes 368G tu. Ni meter dia, memang sangat-sangat cantik. Meter dari segi meter saya sangat-sangat suka lah. Untuk motor kali ni datangkan dengan dua kamera depan dan juga belakang. Saya tak pasti macam mana cara saya nak setting, tapi tak apa. Dia ada handle grip heater. Ok, dan juga seat kat sini. Dari segi suspension saya rasa ok. Tengok suspension dia saya rasa ok, mantap. Ada handle guard. Inclusive tadi lembut lah. Nampak dia kurang, dia punya pick up dia kurang. Pick up dia je lah agak kurang sedikit. Ok, saya rasa itu saja kot untuk test ride saya untuk Zontes 703F. Dari segi handling saya rasa ok lah, dia tak berat sangat, boleh handling. Yang saya pakai ni adalah 19 inch punya wheel lah. Jadi dua variasi, 19 inch dan juga 21 inch. Yang ni 19 inch lah, jadi dia punya handling tak terlalu tinggi sangat, just nice. Ok, saya rasa kita tutup video ni sampai di sini saja dulu. So tamatlah sudah test ride saya mengenai 703F. Tak banyak benda yang saya nak cakap sebab ialah short distance macam ni, tak boleh nak feeling, tapi boleh rasa engine agak panas. Ok, that's it. Ok, bye. 703F daripada Zontes. Memang cantik. Tayar dia pun datang dengan tayar Michelin Anaki, dah sangat-sangat best lah dengan spoke rim. Dia punya pick up agak kurang bagi saya lah. Of course 3 silinder, selalunya kalau motor-motor adventure ni selalunya akan pakai 2 silinder lah, dia lebih torky. Yang ni 3 silinder, lebih kepada smooth riding dan juga untuk long distance riding atau mid range riding. Saya rasa sedap lah sekali ni. Ok, yang ni saya pakai 19 inch punya rim lah. Cantik, memang cantik. Ok, that's it.